Sebab kalau dekat dewan, ibu bapa duduk je, adik-beradik pun just sebagai penyambut tetamu. So jenis macam perkahwinan yang macam mana yang anda impikan? Yang anda impikan. Dan bagi ibu bapa pun boleh juga ada simpanan supaya anda boleh bantu sikit lah untuk anak-anak. So bila fikir-fikir balik, option yang ada tunjuk ni tak cukup. Tak cukup. Tapi untuk permulaan boleh lah. Sebab kan tadi kita kata kita nak kahwin lagi berapa tahun? Lagi 3 tahun. So Kak Ada expect yang nak kahwin lagi 3 tahun boleh mula buat simpanan emas. Sebab simpanan emas boleh kita kira berapa kos yang anda perlukan untuk kahwin. Kat sini siapa nak kahwin boleh tak komen berapa yang anda perlukan untuk majlis. Kalau tengoklah pada keluarga-keluarga anda sendiri, adik-adik semua, mungkin anak saudara, adik saudara ataupun makcik, kan dia ada pengalaman-pengalaman kan. So untuk kami sendiri pernah 40,000 adalah kos untuk perkahwinan. Itu pun mungkin lebih. Alah, dia kata tak ada connection, kita nak kira ya. Okey, kalau anda ada kertas, tulis. Katalah 40,000. Cara kira berapa gram yang anda perlu dapatkan. Okey, ada kira. So kita nak 40,000. So tulis atas kertas tau. So 40,000. Tapi kalau orang yang lebih dia punya, orang kata bajet lebih, tak apa, nanti you boleh kira sendiri. Ni Kak Ada ajar cara Kak Ada kira ya. So 40,000 bahagi dengan harga emas hari ni 605. So kita perlukan lebih kurang 66 gram. 66 gram tempoh berapa tahun? So kalau 66 gram, lepas tu tempoh yang kita nak simpan katalah lagi 3 tahun. So 3 kali 12 bersamaan dengan 36 bulan. So bahagi dengan 36 bulan. So 1 bulan you kena simpan lebih kurang 1.83 gram. 1.83 gram bersamaan dengan kali dengan harga hari ni lebih kurang RM1,111. Boleh tak agak-agak you simpan 1,000 sebulan lah. Kak Ada akan cakap, boleh tak anda buat simpanan 1,000 sebulan untuk bajet perkahwinan? Hai Cik Nur bin Muhammad, kalau anda rasa 1,000 tu terlalu tinggi berbanding dengan you punya gaji, so anda kena mungkin kongsilah perempuan